Jadi dia satu proses yang apa yang berlaku kejadian yang betul-betul. Okey. Kan? Bukan tentang, yalah kita selalu terima mengatakan dia lakonan, dia mengatakan planted. Alah, kau nak planted apa? Kau suruhlah ke orang tu dia membaca apa Tuhan kan. Dia tak maki kau pun cukup baik dah. Kan? Dakno ni masa sihat lah, masa dia tak sihat ni kau belum tengok dia punya agresif dia, kau nak suruh dia berlakon. Dia tak ludah kita pun cukup baik. So kadang-kadang kita terfikirlah kan, okeylah kau mungkin boleh kata sama-sama kita, mungkinlah kata scripted kan, mungkin soalan kita dah dirancang awal. Tapi dengan masyarakat you expect apa? Betul. Jadi itulah bendanya realiti. Tapi yang penat bukan saya lah. Saya hanya buat kerja saya. Yang penat editor. Sebab kadang-kadang dia rakam 3 jam, satu apa pun tak boleh pakai. Dia nak cut lagi tu. Nak cut lah. Kadang-kadang dia kata, wah tak ada apa boleh potong lah. Sudahlah kau potong lah semua. Tak payah buat kan. Tapi dah rakam 3 jam, sudah sedekah je lah. Okey. Jadi dia satu proses yang berlaku, kejadian tu betul-betul berlaku. Saya tidak berkompromi tentang yang melibatkan infrastruktur dan hak rakyat.